Assalamualaikum. Hari ini suka saya bagi makan kepada ayam-ayam. Esok dah raya ke? Selalu bagi makan ayam ni adalah ayah dan abang. Biasanya tugas saya tukar air ayam-ayam di sekeliling ayam ni. Tahu kalau kita nak bagi dia makan, dengan bunyi pintu je dia terus ke rumah kat pintu. Kami selalu bagi makan dedak dan jagung. Kadang saya gerang sebab ayam dari titik ni sabarlah, orang tahu nak bagi makan. Kita orang satu keluarga susah nak pergi jauh nak pergi mana-mana sebab ayam dari titik ni perlukan kami. Saya cakap orang kampung dulu macam ni lah. Orang tua biasanya dia susah-susah nak pergi mana sebab ada ayam dari titik. Masa kami dekat bandar, kami beli je tu lah ayam. Bila kami beli sendiri ayam, kami rasa telah tu berbeza. Telah ayam tu lebih sedap dan lebih asli. Saya dengan abang beli sekolah macam biasa je. Tapi bila balik sekolah, kami akan buatlah tugas-tugas menjaga ayam. Raya ni mesti ayam dari titik kami jadi tumpuan. Biasanya orang bandar kalau berada ke kampung, orang akan terus semacam tengok ayam dari titik. Dia orang macam wah. Saya lah belakang sikit sebab saya dah lama belayar. Dah masuk setahun saya belayar. Itu je kot. Selamat Raya kawan-kawan. Maaf saya indah batin. Jangan lupa like, share dan follow video saya.